menjemput saya untuk terlibat sama dalam acara yang dianjurkan pada hari ini, pagi ini. Ini kali kedua saya datang ke UKM. Sebelum ni untuk saya rasa 3-4 tahun lepas ada MOSC masa tu. Jadi ini kali kedua lah saya datang ke UKM. Jadi terima kasih banyak-banyak dapat peluang jejak kaki ke UKM sekali lagi. Saya memang tertarik lah, memang teruja lah dengan bila ada program macam ni dengan dekat universiti. Jadi sebolehnya lah memang cuba untuk terlibat sama dan cuba berkongsi lah sedikit pengalaman ataupun pengetahuan yang saya ada dengan warga universiti dan supaya insyaAllah kalau ada yang boleh bagi sedikit nilai lah kepada warga universiti. Sebelum tu boleh saya tahu tak ini yang hadir ada pelajar ataupun pensyarah pelajar? Ada pelajar? Ada? Semua? Staff? Semua staff? Staff ni dari fakulti ni lah, IT. Ada yang terlibat dalam software development programming? Memang terlibat memang. Ramai yang terlibat dalam programming lah. Okey. Satu benda yang bila saya terlibat, saya seronok bila datang ke universiti ni, satu bila dengan program macam ni lah, sebab memang satu kata peluang yang cukup baik lah kepada pelajar untuk dapat pendedahan kepada kepada dunia dalam industri. Sebab kalau masa zaman saya dulu peluang benda-benda program macam ni tak ada kan. Jadi kita pasal guna cara lain untuk dapatkan pendedahan kepada industri. Jadi sekarang dengan ada program macam ni, orang daripada industri yang datang ke universiti untuk kongsi pengalaman, itu satu peluang yang baik lah. Dan juga dalam bidang software development ni, dia agak unik bagi saya dia agak unik. Kalau saya kata agak unik, dia berbeza dengan bidang-bidang lain. Disebabkan oleh halangan ataupun barriers of entry itu dia agak kecil berbanding dengan bidang-bidang lain ataupun bidang-bidang hard engineering, kejuruteraan yang melibatkan fizikal yang lain lah. Kita ambil contoh mudah lah, katakan kejuruteraan awam, bidang kejuruteraan awam. Jadi kalau seorang pelajar tu dia nak dapatkan pengalaman bidang kejuruteraan awam, maknanya dia kena libatkan dirilah dalam projek-projek tu, projek bina bangunan ke, jalan ke, jambatan. Jadi dia kena terlibat secara fizikal. Jadi itu yang dinamakan, jadi barriers of entry tu agak tinggi sikit lah. Dia kena cari syarikat-syarikat yang berkaitan dan terlibat dalam projek tu. Kan? Dan disebabkan tu mungkin juga ada kekangan dari segi faktor geografi lah. Kalau dia duduk dekat KL, dia nak pergi ke Johor, mungkin banyak masalah kat dia. Kan? Kalau dia duduk, itu baru dalam negara, ataupun mungkin dia kalau nak pergi ke luar negara, mungkin makin kecil lah, makin tipis peluang dia tu kan. Tapi dalam bidang software engineering ni, kita tak ada masalah macam tu. Nak cuba cari peluang untuk dapatkan, nak buat internship dekat mana? Dekat Google ke, dekat Facebook ke, peluang tu ada. Kan? Kita boleh cuba. Dapat tak dapat tu lain cerita lah, tapi kita boleh cuba. Peluang tu ada untuk kita cuba. Sebab software engineering ni secara kata by default, kita punya cara kerja kita adalah memang remote. Walaupun kita mungkin bekerja dekat office secara fizikal, kan? Ada fizikal dan team speaker, tapi kebanyakan cara kerja kita masih lagi by default secara remote. Mana dari segi kita buat coding, kita simpan kod kita kat mana, kita interact dengan developer lain kat mana, semua tu secara digital. Jadi bila kita nak pergi beralih daripada physical setting ke remote setting tu, dia tak macam bidang-bidang lain. Kita punya halangan, hurdle tu agak sedikit. Setuju tak kalau saya cakap macam tu? Tak tahulah. Tapi itu pandangan saya lah. Dan macam saya cakap tadi lah, kalau kata bidang engineering yang lain, kalau kita nak dapatkan pengalaman, okey, ini masalah biasa yang kita biasa dengar berkaitan dengan pengalaman kan. Okey, pelajar nak dapatkan kerja, kena ada pengalaman kan. Tapi kalau kita tak bagi dia peluang kerja,
Okay? Syarikat nak pekerja yang pengalaman. Tapi kalau kita tak bagi pelajar tu peluang untuk kerja dulu, macam mana dia nak dapatkan pengalaman? Itu masalah biasa. Kita biasa dengar, selalu dengar. Itu memang kata global problem. Masalah sejagat. Tapi bidang software engineering tak ada masalah tu sebenarnya bagi saya. Sebab peluang pelajar, macam saya cakap tadi, untuk dapatkan, untuk penimba pengalaman tu, dia barriers of entry dia tu terlalu rendah. Dia boleh melibatkan diri dengan apa-apa je software project yang ada. Yang kata world class punya software project. Nak terlibat dengan apa? Masa saya cakap tadi, mungkin dia kata nak dapatkan peluang internship dekat Google ke Facebook ke, itu pun boleh. Ataupun nak terlibatkan dengan project open source. Semua yang world class punya project. Itu pun dia boleh cuba. Dan sekarang ni ada dua program tengah berlangsung sekarang ni. Itu Google Summer of Code daripada Google. Maknanya ini terbuka kepada semua pelajar. Sebelum ni dia terbuka kepada semua pelajar, tapi saya baca itu tahun ni dia ada buat sedikit perubahan. Dia buka kepada semua orang umur 18 tahun ke atas. Maknanya bukan setakat pelajar, orang awam pun yang bukan pelajar pun boleh terlibat sama. Jadi dalam Google Summer of Code program ni, pelajar ni dia boleh buat proposal kepada semua mana-mana projek-projek open source yang tersenarai lah, apa-apa je lah, yang macam Mozilla browser yang kita biasa guna, ataupun Chrome contohnya. Okay, dia ada dalam 100 lebih projek ni. Kita boleh buat proposal, dan dia boleh proposal bahagian mana projek tu yang dia nak improve apa. Okay, dia boleh buat proposal, dan kalau proposal tu diterima, Google akan bagi dia macam allowance. Saya tak pasti berapa, 5,000 USD ke macam tu, untuk dia bekerja, buat benda tu, siapkan benda tu dalam tempoh 6 bulan. Jadi daripada situ dia dapat uang, dan dia akan dapat mentor daripada projek tu. Jadi projek ni akan sediakan mentor untuk pelajar. Jadi mana satu dia dapat buat internship, okay? Dapat mentor, lepas tu dia dibayar pula untuk buat benda tu. Jadi bukan kata kerja percuma. Okay, so itu satu daripada Google, dan satu lagi daripada GitHub, dia panggil Opton. Ini yang baru, saya baru dengar. Sebelum ni tak ada. Ini daripada GitHub pun program lebih kurang sama, tapi ini dibayar oleh GitHub. Ini pun untuk pelajar juga. Jadi ini dua benda ni sedang berlangsung. Saya rasa yang daripada GitHub Opton tu saya tak pasti bila dia mula ataupun berakhir, tapi yang Google Summer of Code tu dia dah buka sekarang, dan dia tutup bulan 4 ni kalau silap untuk hantar proposal. Jadi memang satu peluang yang sangat baik, dan agak ranak sikit lah bila kita tengok setiap tahun. Program ini dah berapa tahun, dah lebih 12 tahun kan mula. Penyertaan daripada universiti-universiti di Malaysia ni memang kalau ada pun sikit sangat, tak keluar kat dia punya graf. Kalau kita letak dekat graf tu, dia tak keluar dalam graf tu. Yang paling banyak daripada universiti di India. Kalau kita tengok dalam tahun lepas pun, kalau data tahun lepas yang dikeluarkan, tahun lepas rasanya ada 112 universiti di India yang pelajar dia terlibat, pemohon dalam program tu. Jadi banyak daripada India. Dan saya tak jadi peluang tu sebenarnya satu peluang yang sangat baik lah bagi saya untuk belajar, tapi saya tak tahulah kurang promosi ke, ataupun tak tahu, tak berminat ke. Jadi saya ambil peluang ni lah untuk promote sikit benda tu. Okey, jadi itulah lebih dahulu iklan. Tak masuk lagi intro. Iklan sikit. Bagi iklan sikit. Okey. Jadi saya pergi kepada saya punya talk saya hari ni lah. Okey, nama saya Kamal Mustafa. Jadi saya bekerja dekat company dekat company saya nama Laloka Labs. Kami baru start dalam 2 tahun lepas lah. Sebelum tu saya bekerja dengan company lain, tapi tim yang sama. Kami dah sebelum tu kami buat banyak dalam pembangunan telecommunication punya API dalam 12 tahun. Lepas tu kami jual company itu, dan kita start Laloka Labs untuk buat dalam satu bidang yang baru pula lah. Jadi sekarang ni ada 3 projek lah. Sebenarnya 2 lah. Satu projek non-profit ataupun open source, dan 2 projek profit yang kita orang tengah buat sekarang ni. Satu dipanggil Get OTP. Ni saya tak nak cerita sangat lah, sebab rasa saya lebih cerita yang Kafka. Sebab sekarang ni memang tengah hot, orang duk cerita pasal AI kan. Okay, jadi Kafka ni pun sebenarnya lebih kurang sama juga. Kita satu sistem yang kita boleh pakai untuk
generate artikel. Dia samalah macam ChatGPT. Kalau biasa guna ChatGPT tu dia lebih kurang samalah. Dan kita mula dalam 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Masa tu tak banyak lagi yang macam ni. Tapi tahun ni kita pun tak sangka jugalah dengan ChatGPT datang tu memang satu cabaran lah untuk kami. Macam mana untuk kekal relevan dengan dia orang punya yang lebih canggih lagi tu. So memang kita pun banyak tengah buat research dengan ni macam mana nak improve lagi sistem ni. Okay. So team kita memang kerja secara remote. Kita dah mula start daripada tahun 2010, 2009 lagi. Dan kita boleh tengoklah ada banyak dekat Tokyo. Saya punya team banyak dekat Tokyo, tapi ada juga yang dekat Seoul, dekat Bangladesh, mana lagi yang ada dalam sekitar Asia lah. Dekat sekitar Asia. Inilah contohlah gambar-gambar saya punya team dulu yang kita sebab dulu sebelum Covid lah, ni sebelum Covid ni. Sebelum Covid dulu kita biasa jumpa setahun tu 2 kali, sekali kat mana-mana kan. Pergi jumpa untuk macam sebab kita memang kerja secara remote, memang tak pernah jumpa. Bila Covid start tu ada yang team member yang baru masuk, maknanya 2 tahun lebih tak jumpa pun. Dah kerja sekali tapi tak sempat jumpa pun. Sebab kita tak boleh nak keluar kan. Okey. So pergi terus ke tajuk kita Remote IDE. IDE agaknya kalau cakap IDE je faham tak? Nampak? Tahu tak apa benda IDE? Ke tak boleh dapat gambaran langsung? Tak boleh kalau kita buat programming kan? Kita buat programming, kita pakai apa? Kerja kita sebenarnya melibatkan apa? Bila kita pakai apa benda? Kalau kata orang tu kerja dia potong rumput, dia ada mesin dia tu kan? Mesin potong rumput tu. Kalau orang kerja apa ada lah, mana setiap pekerjaan tu dia punya main tools dia tu. Dia ada punya main tools tu. Tapi kalau kita programmer ni, main tools kita IDE lah. IDE ni maknanya ada bahasa dia Integrated Development Environment. Dia dipanggil integrated sebab satu kalau dulu lah bila kita nak buat programming dia ada beberapa tools yang programmer guna lah. Apa tools yang biasa pertama yang kita guna kalau sebagai programmer? Tools apa? Untuk tulis kod. Untuk tulis kod. Code editor tu kan, code editor. Dia mesti ada tu. Kalau tak ada code editor memang tak boleh tulis kod, memang tak boleh buat kerja kita. Tak jalan kerja. Sebelum tu memang dulu kita pakai apa? Kita pakai tape tu kan, kita pakai punch card macam punch card dulu lah tahun 60-an tu kan. Tapi bila dah masuk tahun 70-an, kita dah mula start guna high level programming language. Kita dah tak pakai physical card lagi lah untuk programkan komputer tu. Kita tulis pakai apa dalam bentuk kod yang lebih kurang English lah kan, tulis kod. Jadi bila kita tulis kod tu, lepas tu kita kena compile kita punya kod. Kan? Kita kena compile kita punya kod supaya kita boleh run dekat komputer, dekat mesin tu. Jadi kat situ pun kita boleh tengok ada mungkin dalam lebih kurang 3 tools yang berbeza. Satu untuk tulis, satu untuk compile, satu lagi untuk run. Jadi bila tiga ataupun lebih lagi lah banyak tools lain digabungkan dalam satu aplikasi, itu yang kita panggil IDE, Integrated Development Environment. Jadi programmer tak adalah guna program ni untuk tulis, guna program ni untuk compile, guna program ni untuk run. Dia semua dalam satu IDE. Kalau dulu tahun 90-an ataupun tahun 2000, IDE yang paling famous apa? Masa tu kita ada Visual Basic contohnya kan. Visual Basic itu satu bentuk IDE. Jadi kita open je dia, kita ada ruang untuk tulis kod, ada button untuk run, klik run dan kita boleh tengok result dia. Okey, itu IDE, integrated. Dia tak ada kata kita buka satu program lain kalau macam dulu. Iaitu dan kalau kita tengok dalam tempoh 30 tahun yang lepas sampai sekarang, sebenarnya cara kerja programmer tak banyak berubah. Dia boleh macam tu je. Kita start nak buat kerja, datang pagi ni, buka komputer, buka kita punya IDE, masuk load code tu, tengok dekat kod, okey, tulis ke apa ke kan, lepas tu klik button untuk compile ataupun run. Tu je, memang macam tu je. Daripada dulu pun macam tu. Jadi tak banyak berubah sangat. Dan kita buat benda tu dekat kita punya local komputer, kan? Ataupun laptop, okey. Memang kita punya local. Dan sekarang pun kalau ikutkan dari survey dan JetBrains ni dia buat IDE. Saya tak pasti kalau biasa pernah dengar
Jadi dia ada banyak IDE yang untuk Java. Dia ada untuk semua programming language, untuk Java, untuk Python, apa, untuk PHP. Dia ada IDE masing-masing yang JetBrains. Okay, dia buat survey. Setakat ni pun ada cuma dalam 10% daripada professional developers ni yang dah mula guna cloud based IDE. Jadi tak banyak lagi lah. Maknanya benda ni masih lagi baru. Jadi kebanyakan masih lagi dalam bentuk yang tradisional macam saya cakap tadi, tempoh 30 tahun lepas ni tak banyak perubahan sangat. Kita buka kita punya laptop, kita buka kita punya program tu, kita tulis kod dekat kita, run dekat kita punya komputer kita. Jadi itu konsep IDE, itu IDE apa IDE. Jadi dalam part ni saya tak nak cerita banyak sangat lah. Saya nak cerita dua benda je lah. Kata apa yang dikatakan IDE, apa cloud IDE tu, remote IDE tu, dan sebenarnya kenapa kita nak guna benda tu. Kenapa kita nak guna benda tu. Okay, kenapa kita nak guna benda tu? Okay, ini mungkin yang pertama kali datang ke fikiran kita lah. Maknanya supaya kod kita mungkin selamat lah. Tapi betul juga. Tapi bukan sebab utama lah. Sebab code security ni, keselamatan kod yang kita buat ni, tak kira kita guna kaedah apa pun, memang satu benda yang kita kena ambil kira. Okay, jadi ini bukan sebab utama lah kita letak guna cloud. Tapi memang betul. Dan ini satu advantage juga. Jadi kalau pelajar, pun kalau dia tak boleh lah kata nak bagi alasan kata komputer saya crash, jadi tak boleh nak buat assignment, assignment saya terus hilang. Esok nak hantar, dah siap dah tapi crash, hilang. Ataupun laptop kena curi, hilang habis assignment. Okey, tak ada alasan sebab kod kita memang kita buat kerja dekat cloud. Komputer jadi dekat komputer kita, apa jadi dekat laptop kita pun tak ada kesan dekat kita punya kod. Selagi mana kita boleh akses kod kita tu guna komputer lain, dia tetap dekat sana. Jadi memang satu kelebihan bila kita guna cloud IDE. Tapi yang lebih penting ini yang kita panggil sebagai DevX. DevX ni kependekan kepada Developer Experience. Okay. Developer Experience ni satu konsep ataupun satu nak kata apa, satu gerakan ke, satu paradigm, satu pemikiran lah. Yang biasa ni boleh terdekat dekat company besar lah, company besar macam Google, Facebook ke. Developer experience ni merujuk kepada kesenangan, macam mana senang developer tu untuk buat kerja dia, untuk mulakan kerja dia. Jadi macam kita tengok tadi lah, kerja developer ni daripada dulu, dah tempoh 30 tahun dulu, tak banyak berubah. Sebab kita datang, buka kita punya laptop, buka kita punya komputer, buka kita punya IDE dan nak start tulis kod kan. Tapi developer experience ni merujuk berapa senang proses tu kita boleh mulakan. Sebab banyak masalah sebenarnya. Contoh kalau projek yang kita baru nak mula, kan? Nak set up komputer, kadang-kadang IDE tu pun tak install lagi, kena download dulu. Dan kalau dekat komputer universiti ni, satu benda saya perasan, nak install tu tak boleh install senang-senang, kena ada permission daripada admin apa semua dulu kan. Jadi mana-mana kalau kita dalam fikiran kita datang kerja, aku hari ni nak buat benda ni, mungkin ambil masa 30 minit, 2 jam 3 jam aku datang. Tapi rupanya 2 jam 3 jam tu habis untuk nak install, nak set up, nak configure. Jadi dalam situasi ni dia punya DevX tu rendah. Jadi mana sebabnya programmer tadi datang nak kerja, dia dalam fikiran dia ambil masa 3 jam boleh siap dia punya kerja. Tapi rupanya tak. Satu hari tu duduk nak set up komputer, kerja admin sana, kerja admin sini. Tak. Jadi satu hari tu sebenarnya tak buat apa pun. Jadi itu antara sebabnya benda tu bila orang kata software development ni, dia punya estimate tu tak jalan langsung. Kata estimate seminggu jadi sebulan. Disebabkan benda-benda macam ni orang tak nampak. Dia kata project manager tu bila bincang dengan programmer, dia tanya, ni agak-agak boleh buat berapa lama ni? Oh, programmer kata ni 1 hari 2 hari boleh siap ni. Dia tak ambil kira faktor-faktor sebelum dia boleh start buat kerja tu. Jadi itu dinamakan developer experience. Dan dekat company besar ni pula, dia punya kod tu dia tak sama macam kita. Contoh macam kalau dekat Facebook, dia punya kod dekat size dia berapa? Dia punya kod, semua kod untuk Facebook tu. Agak berapa dia punya size? Mungkin dalam lebih 100 GB dia punya total code tu. Jadi kalau programmer tu dia nak mula buat kerja, dia nak download kod tu dekat komputer dia, mungkin ambil masa setengah jam, 30 jam untuk download kod je dulu. Belum buat kerja lagi.
Jadi sebab tu dekat company besar ni dia mula formulate ataupun timbul konsep developer experience supaya macam mana bila programmer tu dia nak datang, kalau dia bajet dia dalam 3 jam untuk buat kerja tu memang betul. Dia duduk je buka on terus boleh tulis kod, run. Tak ada benda-benda merepek yang kita cakap tadi. Itu maknanya bila jadi macam tu, jadi developer experience tu tinggi. Programmer pun rasa senang hati. Datang, duduk, on komputer, buat kerja, 3 jam, siap. Boleh buat kerja lain, boleh buat benda lain pula. Estimate seminggu siap, memang betul seminggu, bukan jadi sebulan. Okay, ini yang maksudnya dengan developer experience. Okay, improving the consistency and speed at which engineers could write code. Ready to code. Itu sebabnya ready to code. Buka on komputer, terus boleh tulis kod. Dan benda ni possible dalam kata guna Cloud IDE sebab semua benda kita dah automate. Okay, setup tu semua, nak install apa, nak run apa, semua kita dah siapkan siap-siap. Okay, sebab dia konsep guna virtual computer. Virtual computer ni maknanya kita boleh program. Okay. Komputer yang fizikal ni pun kita boleh program juga, tapi dia punya repeatability tu dia tak sama dengan virtual. Okay, bila virtual tu kalau kita tersilap, kita tak perlu fikir panjang, kita delete je, kita buat yang baru. Tak perlu fikir panjang. Salah ni, run ni, okey, tak betul, dah korup, hadis dah korup, delete, buat yang baru. Kita tak perlu fikir. Tapi kalau yang fizikal ni, kalau dah korup, banyak benda kita nak fikir. Aku tak boleh nak kata nak buang je hadis tu, beli hadis baru. Benda tu melibatkan kos apa semua kan. Jadi halangan tu jadi tinggi. Sebab tu dia punya kata agility atau ketangkasan tu jadi berkurangan bila pakai fizikal. Jadi sebab tu bila kita guna yang virtual IDE ni, kita dah configure siap-siap. Dan biasanya kalau dalam satu organisasi yang besar, mungkin benda tu akan dibuat oleh 2 tim yang berlainan. Satu tim setup IDE ni siap-siap. Jadi programmer datang, on je, terus boleh run. Kalau ada apa-apa benda yang nak download ke, download sebelum tu. Kalau nak download kod, ambil masa setengah jam. Okey, sebelum tu. Buat sebelum tu. Sebelum dia datang kerja. Sebab benda ni semua dekat cloud, benda tu kita boleh automate lah. Setkan siap-siap. Kalau dia dia mula kerja pukul 8, jadi pastikanlah katanya pukul 7 tu, ataupun pukul 6 tu, skrip dah run dah. Siap-siap. Download dia punya kod. Jadi dia datang pukul 8, terus siap, ready to code. Ada kata nak tunggu download apa semua. Okay, one click environment. One click environment maknanya datang, buka tu je, dia punya interface dashboard tu, tekan one button, open, dia punya environment tu, semua dah ready. Code dah ada kat sana, editor dah ada, dah siap untuk type RAM. Ready to one click environment. Okay. Sebelum lagi, saya lupa nak cakap ni. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh terus tanya. Kat tangan je, tak perlu tunggu sesi ni habis. Kita just kata nak mencelah tu tak kisah. Saya tak kisah kalau nak mencelah. Okay, no setup, multiple project. Okay, ni satu lagi isu utama bagi programmer. Sebab programmer ni biasa dia tak adalah kata buat satu projek tu je dalam satu masa tu biasa. Yang dapat macam tu yang paling bertuah sangat lah tu. Yang bertuah sangat dia satu projek tu je. Dia tak boleh fikir yang lain. Tapi kebanyakan orang biasanya satu, ada 2 paling-paling pun. Ataupun 3 projek yang berlainan. Jadi 3 projek berlainan, laptop ada satu je. Jadi nak buat projek ni, kena configure macam ni. Nak buat projek lagi satu, kena configure lain macam pula. Bila configure untuk projek ni, dia kacau yang projek yang lagi satu tadi pula. Itu benda biasa saya. Ada mungkin yang ada kat sini pun pernah melalui situasi macam tu. Okey, jadi bila guna Cloud IDE ni macam saya, dia virtual computer. Virtual computer ni kita tak kisah. Projek A guna untuk dia je. Projek B komputer lain. Komputer virtual lah kat dalam tu, bukan kata projek C komputer lain pula. Dia tak kisah, dia tak kacau. Jadi senang. Nak install apa, ataupun dari segi capacity. Compute capacity. Projek ni mungkin dia projek yang kecil, dia tak banyak guna resource banyak. Jadi dia boleh pakai setakat ada 8GB RAM dah cukup dah. Dah boleh run. Projek ni mungkin projek AI, machine learning. Okay. Nak guna GPU apa semua kan. Jadi dia perlukan resource yang banyak. Okey, yang ni kita assign, dia allocate dia resource yang lebih tinggi. Okey, 32GB, 40GB RAM ataupun set dia untuk guna GPU atau semua. Dan benda ni kita boleh tune.
Soal kos tu lain cerita lah. Soal kos tu lain cerita. Tapi maknanya dari segi flexibility untuk kita configure setup kita punya environment untuk pelbagai projek. Dan saya rasa ni yang paling bagi saya lah yang paling yang manfaat yang paling utama bila kita pakai Cloud IDE ni. Sebab lagi satu, bila kita pakai multiple project, bila kita working on multiple project ni, dia punya allocation untuk projek tu dia tak sama. Dia kata okey 30% masa untuk spend untuk projek ni, 30% masa spend untuk projek ni. Tak. Kadang-kadang ada satu projek tu kita kejap-kejap je. Kejap-kejap je kita work on that. Mungkin untuk fix ada isu, ada bug fix tadi baru kita nak work on projek. Masalahnya bila macam tu, biasa bila kita nak work projek yang kita jarang-jarang working on ni, bila nak mula tu banyak dah lupa. Banyak dah lupa sebab dah lama tak sentuh projek ni. Banyak dah lupa. Ini tertinggal lah, ini tinggal. Jadi bila kita ada automation platform macam ni, kita dah script siap-siap. Jadi kita tak kisah. Macam tadilah bila kita nak buat macam projek tu, dia one click button je. Klik, dah siap untuk working on that project. Kita tak perlu ingat apa aku perlu install untuk projek ni. Tak perlu. Semua dah scripted, automated. Macam saya cakap dia lah, resource allocation. Laptop kita mungkin ada laptop, laptop kita biasanya fix. Kalau kita nak tambah RAM ke, dia agak terbatas. Kita nak tukar kita punya resource dekat komputer kita. Jadi dekat virtual ni senang. Dia klik-klik button je. Nak tambah RAM, klik-klik dapat, tambah RAM. Nak tambah hard disk, nak besarkan hard disk, klik-klik je, tambah hard disk. Flexible. Jadi kita tak terbatas pada komputer yang kita ada. Komputer yang kita ada ni, laptop ataupun laptop kita, pastikan dia comfortable untuk kita guna je. Boleh buka browser, tak ada lagging apa, dah comfortable. Untuk processing, kalau kita buat tu yang tak best ni, bila kita buat kat local ni, kalau kita program kita tu masa nak compile tu, contoh perlukan high resource, dia ganggu pula. Kita seronok-seronok dekat dengar lagu kan, sementara nunggu tu, dah lagu tu tengah kacau. Sebab tengah compile program tu tadi, mengganggu. Jadi kalau benda tu kita run dekat cloud, jadi dia tak ganggu. Yang laptop kita guna just untuk kegunaan lokal je. Yang untuk compile tu, compile dekat cloud. Dan kalau yang fizikal, bila kita allocate resource, dia jadi tetap kan. Kalau dah tambah RAM tu, dia tak adalah senang-senang pula nak keluarkan balik. Kan, nak pergi tak. Tapi kalau bila dekat cloud ni, dia resource management tu lebih flexible. Kalau dah tak nak pakai, GPU tadi dah tak nak pakai, buang, delete. Jadi dapat jimatkan resource, jadi kita tak perlu bayar untuk masuk. Ataupun kebanyakan Cloud IDE, dia memang ada auto shutdown. Dia macam GitHub, yang saya guna, saya pakai Gitpod tu. Jadi dia ada time out. Jadi contohnya 30 minit ataupun 1 jam. Jadi kita tengah buat kerja, lepas ada hal, keluar. Dah tinggal 1 minit. Tak sampai separuh lagi. Okay. Apa lagi ni? Okey, ni contoh tadi saya dah sebut lah, company yang atau projek yang sekarang dah embrace remote IDE, remote development ni, macam Slack, Uber, GitLab. So dia ni lah yang banyak push pada benda ni, yang banner tools apa semua untuk bagi remote development, remote IDE ni lagi lebih senang, lebih mantap. Okay, ni contoh option lah ada. Yang GitHub dia panggil GitHub Code Space, ataupun yang saya biasa guna ni lah Gitpod ni, yang saya panggil Gitpod. Ada Coder, Replit. Okay, Replit ni pun satu yang menarik lah. Okay, cuba tengok. Sebab ni dengan Replit ni semua orang boleh buat programming dengan mudah. Sebab tak perlu nak install apa-apa. Just tulis kod je. Nak tulis kod apa? Nak belajar kod apa? Python, JavaScript. Apa lagi macam-macam lah. Tak perlu pening-pening nak install apa. Pergi je dekat website dia, tulis, run. Memang menarik. Ambil ni dia dekat Python. Dia pun provide IDE juga. Semua dekat cloud remote. Tak payah nak install apa. Just tulis kod je. Microsoft, Amazon, semua sekarang ni tengah working on dia punya produk masing-masing. Jadi saya cakap tadi, walaupun cuma 10% je yang sekarang ni developer yang dah mula adopt kata remote IDE ni, tapi saya nampak trend
memang akan pergi ke arah tu. Lepas ni akan makin ramai. Sebab semua company besar tengah berlumba, tengah buat, nak keluarkan produk masing-masing untuk remote IDE ni. Recharge. Okey, nasib baik, sempat. Dia ada dua option. Okey, browser boleh, untuk browser je boleh, itu paling senang. Ataupun kita boleh pakai local IDE connected to the remote cloud. Itu pun boleh. Jadi kita pakai, kalau kita ada local VS Code, local PyCharm ke apa, tu boleh connect ke remote. Tak payah install apa-apa, kita cuma subscribe je, bayar je. Ready duit je, okey. Mana ni, okey. Yang biasa VS Code dengan IntelliJ lah, yang ni yang biasa, ataupun yang biasa VS Code lah kan, yang agak popular. VS Code. Sekarang ni semua programmer pakai VS Code sekarang. Ada soalan lain? Okey. Itulah sebenarnya saya ada video nak tunjuk ni. Saya tak nampak. Boleh ke sempat tunjuk video sikit? Boleh. Okey, ni Gitpod contoh ni Gitpod. Okey. Okey, boleh cepatkan sikit ke kalau ke depankan sikit. Okey, ni kita punya code repo. Nampak sini kan? Kita tekan je button, one click button. Okey, one click button, tekan je button ni. Ni dia akan open kita punya IDE. Okey, depan sikit. Okey, loading. Ni kita tengah open, kita tekan button tadi. Open. Okey, dah terus dapat. Ni VS Code. So, kita punya file, kita nak edit, ni editor, edit kat sini, preview kat sini, terminal kat sini nak run command ke apa, kat sini. Semua ada, integrated. So, ini satu contoh. Ini yang browser, saya ni ambil contoh yang browser. Kalau nak yang local pun boleh juga. Tapi itu kena install lah dekat kita punya laptop. So, ada dua option. Okey. Itu je. Tu boleh lagi ada soalan lagi, kalau ada soalan. Okey. Dia semua yang macam Gitpod, GitHub, dia ada mekanisme dia untuk sync extension tu. So itu tak perlu risau. Dia dah ada mekanisme dia. Jadi semua extension kita memang boleh ada. Kita boleh configure. Kita boleh set up script pun semua. Load je extension yang kita nak semua dah ada. Tak pernah cuba. Sebab dia ada terminal. Tadi kita tengok ada terminal kan. Boleh pakai Vim. Kalau nak pakai Vim dekat terminal boleh. Cuma masalah ada segi key ni, keyboard shortcut. Sebab dia dalam browser. Jadi ada setengah keyboard shortcut yang biasa untuk digunakan untuk Vim, browser dah ambil. Jadi tak jadi. Clash. Tapi kalau dekat local mungkin boleh. Local ada masalah. Okey, kalau tak ada, saya itu je. Kalau ada apa nak tanya lagi boleh lah. Lepas ni nak sembang-sembang lagi boleh. InsyaAllah saya akan ada sampai petang je. Jadi kalau nak sembang-sembang lagi lepas ni tak kisah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sudi dengar.